Kereta Fast Cup punya lucky draw. Untunglah orang Sarawak siapa yang dapat nanti kan. Kau team Hello? SB3 tu tak payah. SB3 tu bagi my V aku dah cukup. Ya, check later. I always give it 100, don't need a play the game like it's nothing, I'm always Dah jumpa dah kembali. Alhamdulillah, nasib baiklah, selamat balik dengan selamatnya keluar daripada hutan member aku ni. Aku risau sebab dia lelaki, takut kena culik dengan bunian kan. Okay guys, so selamat kembali lagi dalam rancangan Kaki Speed. So, hari ni sebenarnya kita digemparkan dengan satu berita yang sangat-sangat wow lah Kan? So kalau Nazir dia dengar je kereta ni, dia kena pergi. Dia nak tengok kan. Sebab inilah kereta yang antara yang dia minat daripada dulu kan. dan dia menjadi kegilaan semua para bojan-bojan yang ada dekat area Semenanjung ni. Tapi tak disangka kereta ni dia ambil dekat Semenanjung untuk bawa ke Borneo belah Sarawak kan. So untunglah orang Sarawak siapa yang dapat nanti kan. Sebab orang Semenanjung buat kereta padu-padu bro. Tak ada, sana pun padu juga kan. Sana punya tak boleh lawan sebab punya... contoh macam sini harga 1,000, sana 3,000, barang sama. Tapi diorang beli Sana orang kaya banyak, okey balak banyak Sebelum ni aku dah pergi dah, yang macam aku bagi tahu korang, weekend geng-geng kereta ni diorang lepak kat mana. So masa tu Nazir dalam hutan tak dapat pergi. So hari ni aku nak bawa dia pergi lepak port tu kan. Sambil-sambil nak tunjukkan korang apa surprise dia tu. Sebenar ramai yang tak tahu, dekat hutan tu ada kafe ke? Ada tempat port-port lepak ke? Diorang ingat tak ada apa kat dalam tu kan. Seram ke? Aku tengok memang best lah, adventure lah kan. Tapi tu aku rasa kalau aku masuk pancit kat tu. Okay, jadi kita tak nak cerita banyak. Kita nak bergerak pergi tengok kereta yang akan diberikan pada tahun depan. Awal tahun Awal tahun. Dia tak lama sekarang dah bulan 11 dah hujung. So nanti bulan 12. Habis bulan 12 je bulan 1. Sekejap je lah kan. Sekejap je masa berlalu. Tunggulah siapa yang dapat tu kan. Nanti kau tim lah. Pegang tiket saya. Okey, jom kita bergerak sekarang. Jadi kita bawa 2 biji kereta yang biasa, yang mudah untuk kita parking. Kalau kita bawa kereta besar-besar, sebab kat sana ramai bawa pakai kereta besar yang makan parking orang apa semua kan. Jadi kita nak jadi rakyat my hand lah. Kita bawa kereta kenet. Padahal dah lama tak bawa, rindu lah tu. Okey, jom kita jalan sekarang. Let's go guys. Crack ke tak crack? Susah kan kalau budak-budak baru nak up ni bergaduh je kan Wali kan. Dia orang tengah bincang pasal longkai. Tak kawan. Kes terkini uncle. Pening Farah tak kawan dengan budak Honda, dia budak Evo sekarang. Lain macam habis lah. Abang elok-elok nak sport ring tu warna hitam disuruh pink je. Kau tengok dah ganas Betapa ganas je Evo Wagon ni. Sebab korang kena tahu Evo Wagon dalam Malaysia tak ramai So Abang Ali salah seorang lah. Welcome to Evo Club. Tapi itulah kita tak pakai Evo Logo pink. Logo pink. Kami welcome wajah convert kan. Wajah convert Logo pun warna pink tau. So kau tengok Evo Wagon warna pink tapi naik lah colour dia. Cara dia buat tu nampak naik lah. Kaliper kena pink, kaliper. Kaliper je tak pink Kaliper maintain ori. Mana dia punya tulisan Brembo? Kita pergi baru powder coat ni. Oh, tak masuk lagi, stiker. I see, faham. Depan belakang lah, baru. Depan belakang. Okey. Jadi ni ada sahabat-sahabat kita, sahabat lama. Ni merindui sahabat lama kita ni. Oh, lama tak jumpa So ni Uncle Syam punya bodyguard. Uncle Syam punya bodyguard. Ni Uncle Syam punya dah kena buang kan ni? Dah kena buang kan? Oh, okey. So ni Abang Din dia tengah training untuk bodyguard kan? Betul. Okey. Jadi hari ni kita ada dekat mana ni? Jim. Longkai. Hello? Sepo. Barang. Okey. Dia bisnes sikit longkai. Sekarang dia longkai. Okay guys, so hari ni kita ada dekat Smoky ni. Sebenarnya kita berkumpul dekat sini bukan sekadar kita nak lepak, tapi kita ada benda yang kita nak tunjuk dekat korang. Boleh tahan lah. Longkai.
motor. Okay, so Abang Ali, boleh ceritakan sikit tak kenapa kita berkumpul hari ni Okay, so plan dia kita panggil semua orang ni datang sini untuk buat promotion video kereta Fast Cup punya lucky draw. So kereta tu ada kat dalam. Nanti kita tengok kereta apa. Okay, mantap Surprise kan. Dia bukan standard. Dia orang dah melalui proses, dia dah pergi kat abang. Dia Abang Din Abang Din je. Abang Din buat apa? Abang Din buat apa kat kereta tu? Asyik acat lah. Abang Din cat lah So uncle buat apa kat kereta tu? Aku ada yang datang nak buat konten. Kereta dia papa. Oh, Papa supply kereta. Abang Din tolong cat. So ada buat apa lagi? Dekat sini supplier siapa lagi? Smoky buat stiker. Okey. Yalah. Biasalah, layan je lah. Dia seorang je ada motor. Dia biasa motor macam ni dia memang kena. Tak laju tak apa, janji ada gaya. Okey, jom kita lepas santai-santai dulu. Kejap lagi kita akan pergi tunjuk korang kereta apa yang diorang akan bagi pada event fast macam mana saya sebut susah lah. Fast Cup. Dia makan budu lebih. Fast Cup. 3 kali je. Fast Cup. Come on lah, kita MC. Fast Cup. Tapi kalau Haji sebut Fast Cup. Oh, dia tak baik. Aku bodoh. Laju betul diorang Baru aku tahu yang sebenarnya Smokies ni dia ada kedai rap juga Kan? Ah. Dia Smokies. Tapi barber. Lepas tu rap. Smoke ni kat mana? Itulah tu. Shisha tadi tu, Di shisha tu lah kan. Okey, jadi kita dah sampai dekat depan dia ni. Okey, so dia pusat kecantikan kereta Auto Spa by Smokies. So aku tak tahu diorang ada buat cuci kereta ke apa semua dekat sini lah. Sekali dengan buat rapping lah. Kalau Auto Spa rasa nampak ada tahun-tahun ni detailing pun ada lah ni. Jadi kita dah kenyang, alhamdulillah. Kita punya abang Ali belanja kita. Bukan bayar balik. Terima kasih banyak. Tahu tadi order banyak sikit kan. Kan lambat kalau bagi tahu confirm koyak kan. Semua order chicken chop. Betul. Tengok. Uncle kenapa dia boleh berjaya? Sebab dia ada mamat ni. Ini tulang belakang uncle ni kan. Apa yang boleh. Ada dia orang tak kenal uncle. Jadi kita tak nak cerita banyak. Kita nak tunjuk korang kereta lucky draw untuk event Fast Cup bulan 7 hari bulan 2 nanti dekat Sarawak. Betul lah. Orang-orang Sabah, Sarawak, siapa yang dapat kereta ni, nanti jangan lupa tag kita kan. So, kita kira dari kiraan 3, 2, 1. Let's go. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check is I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from Plymouth. Korang dah tengok kan macam ala-ala Mugen RR lah. Mugen RR. Dan sebenarnya hari ni yang berkumpul dekat sini semua ada. Siapa sebenarnya? Semua yang ada ni akan ada. Kereta ni, kereta Mamat ni, yang dah dibeli sah angkatnya. Sah. Alhamdulillah. Gentle. Kereta ni confirm TikTok sebab aku yang bawa. Dia masa tu pernah tapau kereta apa kan? Yang ni GTR kita dah makan. Ni GTR nampak. Kalau parking ni GTR kat belakang. Betapa hina je GTR kan? Jangan. Kena kecam dua tu. Ni SB3 boleh tapau. SB3 tu tak payah. SB3 tu bagi Myvi aku dah cukup. Yang satu lagi tu, yang selalu rosak tu. Itu jangan. Itu aku kalah. Carburetor Weber. Okey, nanti Fast Cup 2026 Adib akan jemput Sukang. Korang tahu tak? Kalau Sukang dalam Fast and Furious berlakon sebagai Han. Kita akan jemput Kemal sebagai Han.
Tapi satu je lah banyak-banyak kereta mungkin boleh potong. Kereta Ajim susah sikit. Kau bagi aku Sebab Panjang. oh tak potong dia makan masa lah. Masa potong tu kena tukar gear lagi kan? Masa potong tu tukar gear pun, tengah tukar gear, alamak. Okey, jom kita tengok kereta yang akan diberi apa orang kata lucky draw lah dekat sana kan. So pada berapa hari bulan kena tanya, aku pun lupa lah. So lagi sekali 7 hari bulan. 7 hari bulan 2 2026. Okey, event ni ada dekat Plaza Sarawak Kuching. Okey. Adalah kereta actual yang korang akan dapat. So dah tak ada tambah apa-apa lah. Aku tak tahulah dia ada tambah apa lagi. Kalau korang tengok, korang boleh dapat Dowiser Mugen ni. Okey. Aku punya lagi rare lah. Sebab macam mana Mugen punya Dowiser ada dekat Kenari. So benda tu aku dah simpan dah. Sebab benda tu barang rare kan. Kalau kita tengok pada bahagian luaran ni, macam tadi kita dah bagi tahu korang dah tengok Abang Din. Abang Din yang tukang cat kereta ni. Tengok penyala merah ni merah Mugen. Mugen RR18. Tapi body part dia masih pakai body part original FD yang biasa tu lah. Tapi cantik. Sony ni abang ni. Evolution Empire. Evolution X Fast Car. Okay. So ni semua yang ada kerjasama semua ada stiker diorang So macam ni Seraya ni Papa. Okay, so kes ni buat rare. Okay, so ada banyak lah. Belah sini kau boleh nampak kat sini. Ni. Kat sini semua ada yang mana kerjasama untuk menyiapkan kereta ni. Ada kat situ. Ada dekat situ. Cuma menjadi persoalannya dekat sini. Dalam banyak-banyak ni aku percayalah. Diorang ni memang ada dalam apa orang kata motorsport ni kan. Ada Fast Car, Retro Havoc, Evolution Empire Chat, Seraya yang buat kereta ni, Support Tembok, Aqua, Smokies, RKTW ni, Ori Go Local cuma ni je. Kemal Kimut ni apa hal? Apa hal Kemal Kimut ni ada? Kalau dia MC kot nanti. Kalau dia buang sikit letak kaki speed dah mantap lah tu. Ada ruang lagi, Mungkin ada ruang lagi Kita suruh printer ada printer. Kita suruh dia print kan. Letak kaki speed kan. Okey, kita tengok daripada belakang. So aku nampak tadi kat sini ada Mugen juga. So mungkin lip depan tadi Mugen. Lip depan aku tak pastilah, susahlah kita nak kena pasti sangat kan. Tapi yang pasti ni siapa dapat kereta ni pada hari event tu beruntung. Sebab apa? Dia kalau interior dalam ni semua normal bagi aku. Dia nak dapat kereta pada event, kira cakap event kereta lah. Dia takkan dapat kereta senyap. Dia dah tukar sekali guys. Exhaust tembak bawah. Kalau kau pakai exhaust, kalau tak tembak bawah macam ni, Tak onda. tak onda. Ini lagi satu barang rare. Barang rare ni kita takkan buka. Bawah sikit. Low arm. Yes. Ada lagi ke? Ada lagi ke? Ada lah. Kereta ni dia akan jadi high value. Okey. Sebab lower arm. So lower arm ni kalau kat Shopee kau boleh dapat lebih kurang Lower arm ni dia mahal sebab dia ada sign uncle. Senang cerita lah. Kereta ni, benda-benda yang korang dapat kat dalam ni adalah geng-geng KL. Yes, geng Semenanjung yang buat. So cat by Evolution Empire, apa nama, set up by Seraya Odyssey. Lepas tu finishing, interior grooming dan livery by Smokies Auto Spa. Yang ni dia buat apa? Ni alat dia. Ni. Yang ni dia cover content. So kaki speed kena letak agak bawah tu? Yes, sebab dekat Semenanjung Adib kat sana. So dia wash over je. Yes. Cuma pelik lah Sarawak pun ada geng-geng motorsport dia. Yes. Kenapa dia tak beli kat sana? Kenapa dia beli kat sini? Sebab kereta ni sebenarnya original FD2R convert R18. Tadi kata Mugen RR bukan Tak. Mugen R baru dibuat lah. Sebelum ni dia sebenarnya FD2R original, kita convert R18. Mugen RR18. Yes. Nama baru dia. Okey, tak apa. Yang penting dekat sini kereta dah ready untuk di-ship ke Sarawak. Okey, so jadi kalau korang siapa-siapa yang nak join sertai diorang punya lucky draw ni, korang cepat-cepat lah. Sebab apa? Sebab daripada tiket masuk tu Betul. tiket masuk tu itu adalah tiket lucky draw. Ya, betul. So tiket dia dimaklumkan tadi masa kita tengah lepak minum. Adib tak ada. Adib dia video call. Dia bagi tahu tiket tu daripada 3,000 jualan tiket tinggal
Tui, 1,000 saja. So kau kena grab cepat lah. So kena grab cepat. Sampai cepat dia dapat. Tiket dia boleh beli online. Betul, boleh. Tiket dia dah online sekarang dah buka dah. Tiket tinggal 1,000 je. Daripada 3,000, 2,000 orang dah beli dah. Jadi kalau korang nak, sekarang lah time dia. Sebab siapa nak bagi FD free kan? And betul. Kalau tahun lepas, yang ikutkan tahun lepas dia bagi banyak juga kita. Tapi yang dia buat dekat stadium tu, dia bagi Velfire. Velfire. Lepas tu sekarang ni dia return balik ke Plaza Sarawak yang tempat original dia. And aku suka roll out dia. Yang tutup jalan semua tu kan. Empaknya Fazka. Itu maknanya pengalaman yang kita tak dapat experience lagi. Kemana dah pernah pergi? Plaza belum. Belum lah. Tapi cerita macam dah pernah pergi kan? Pasal. Okay, itu benda yang tak dapat dekat KL lah. Dekat Retro Havoc. Tapi yang ni aku tengok dia tutup habis. So maknanya kerajaan negeri Sarawak tu memang support kau lah. Support 100%. Dia set macam Terengganu juga lah. Kalau Terengganu dia support. Ya. Motor orang Terengganu gila-gila kan. Memang Sarawak. Kita menantikan lah. Kalau ada rezeki insyaAllah akan sampai. So tengok macam mana. Geng-geng Sarawak, mana yang komen sebelum ni kaki speed, bila nak sampai Sarawak insyaAllah, kalau tak ada apa-apa halangan, kita akan sampai sana. Sampai InsyaAllah. Okay, so kita tengok kereta ni bahagian dalam ni sikit lah. Sebab aku ada dengan cerita diorang dah tukar seat tu. Sebab dulu sebelum ni aku pernah goreng hidung dia calik kat bawah. So diorang dah tukar seat baru semua dia masuk yang leather ni lah. Okay. Interior bahagian dalaman dia tak cream. Walaupun dia model yang 1.8, selalu 1.8 dalam dia cream. Jadi yang ni dia dah hitam kan. Ada sikit-sikit lah. Dia dah buat ni trim merah hitam macam ni. Okay. Ada Android player kita tengok. Ala-ala mungkin RR sikit, type R sikit. Okay. Ada Android player kat situ. Ada carbon punya gear knob kat situ. Ya, kalau anda kata dapat tu kira dah complete lah. Sebenarnya tak payah nak keluar apa-apa kos untuk pergi buat. Sebab sport rim semua kau dapat kau tengok. Sport rim baru handsome Nampak? Berkilat lagi Okay. So bila kau dapat kereta ni, kau ikutlah. Kalau kau rasa kau nak ubah ikut selera kau, tak apa. Tapi kau kena pakai dulu. Baru tahu kau menang kereta kan. Sebab kau boleh belagak dengan jiran sebelah kau, kampung taman kau. Kan? Itu yang pentingnya. Kau boleh bagi tahu orang yang kau dapat kereta ni percuma. Kan? Kalau kau pakai, kau pergi cabut stiker ni apa semua, rugi lah. Orang tak tahu kau pemenang. Ini special dia. Banyak orang punya touch kat sini kan. Kita mungkin kita tak payah buat stiker lah. Kita buat yang sign dekat dashboard tu. Okay, tip boleh Rainbow Dan jimat. Jimat banyak lah sebenarnya kan. So bagi aku untuk satu kereta lucky draw dengan entrance fee cuma RM30, kau boleh dapat kereta estimation lebih kurang dalam 20 lebih ke 30,000. Berbaloi baik. Betul. Kan? Anda kata tak menang pun, kau menang pengalaman. Tapi kau jangan risau. Kita tengok mana-mana event yang dekat Borneo, memang supporter dia kau-kau. Jauh-jauh sebab daripada Sarawak tu nak ke satu tempat tu memang jauh. Tapi bila ada event yang jauh-jauh pun turun. Cuma korang komen kat dalam. Kalau ada event dekat Sarawak, orang Sabah turun tak? Sebab setahu aku kalau daripada Sabah nak pergi Sarawak pun makan masa Betul. Komen-komen tengok. Kalau kita sampai sana, datang support kita kan. Mana yang nak bawa kita pergi jalan-jalan, makan mi kolok ke kan, boleh jumpa time tu kan. Okay. So kita dah tengok kereta yang ada ni. Hari ni sebenarnya kita nak ceritakan tentang kereta ni. Kita nak wawarkan dekat semua kawan-kawan lah yang ada kan. At least kalau yang belah sana tu diorang boleh tahu. Ada hadiah ni dah siap dah. Bukan dia cerita omong kosong ni. Benda memang dah ready. Siapa pemenang dia? Tu je. Kita dah dapat tengok dulu kereta ni sebelum dia ship pergi Sarawak. Okay, tak apalah kalau anda kata orang rasa macam biasa sangat. Aku duduk lah. Kira kereta ni dah aku pernah duduk lah. Kan? Dah rasmi dulu lah. Ya, aku dah rasmi lah. Maknanya kereta ni approved by Presiden Honda Reput. Kan? Ya. Check later. Korang nak servis kereta buat apa pening-pening? Nak pakai brand tu lah, pakai minyak ni lah. ESN ada semua. ESN ada keluarkan semua minyak yang sesuai untuk kereta korang. Dia ada minyak hitam,
Ada minyak gear, korang pakai minyak gear apa? Manual, auto, CVT, 2 clutch pun ada. Coolant, minyak brake, untuk penjagaan enjin, enjin booster, injector cleaner, minyak flushing, semua ada. So korang tunggu apa lagi? Servis kita sekarang. Okey. Okey, disebabkan tadi kita buka mula kita cakap macam tu. So kita gunakan kabel Abandin. So Abandin cakap tak apa, hantar logo tu terus. Lepas tu dengan kita guna kabel dia. Okey dah kat sana? Okey. Ha? Kaki Okey. kita Kau tim Jadi diorang cakap nanti diorang nak tampal, tak silap aku, dekat atas sunroof yang besar-besar tu kan dia nak tampal. So sekarang kita nak hantar logo bagi dekat Auto Spa by Smoothies ni. Nanti diorang print, diorang tampal. Kedai stiker kan? Terus on the spot. Di sini ada lah, teruslah. Kan? Siapa nak buat stiker kecil-kecil tu? Siapa lagi panggil? Siapa lagi sekejap je lah. Okay, so sekarang ni kita nak airdrop. Bluetooth device is ready to pair. Boleh? Terus sampai ya? Okey, jadi sebab kita nak tahu betul ke tak atau sekadar dia nak ambil hati kita suruh dia print sekarang. Paksa. Kita tengok dia tampak, kita rekod dia tampak. Selalu kalau macam ni, korang punya servis berapa lama kalau nak print satu stiker kecil? Lama, besok lagi. Kejap je kalau hantar sekarang. Lebih kurang 3 hari lah. 3 hari lah. 3 hari kerja. Dah habis lah tunggu. Kita dah hantar dah. Maknanya kalau dah hantar tu memang kena pergilah Sarawak ni. Okey, apa pun terima kasih. Terima kasih bos. Terima kasih bos. Terima kasih Kak Crispy datang ke Smokies. Siapa nak gunting rambut boleh datang Smokies. Siapa nak detailing boleh datang juga. Siapa nak buat wrap, partial wrap, stiker boleh cari ni Abang Handsome ni. Boleh. Custom nombor plate pun hitung. Custom nombor plate. Nombor plate tu pun korang yang buat. Kau tengok. Sebab tu aku nampak ada logo Handsome Tengok ada logo kecil ni boleh mantap-mantap macam ni kan. Tengok Terbukti lah. apa dia dah buat lah. Akhirnya. Thank you Papa. Terbukti lah. Dia buat on the spot siap lah. Bukan 3 hari lah. 3 minit. Terus tampal. Memang cukup ruang untuk last ni Dah. Betul. Alhamdulillah. Siap. Barulah komplit kita. Jangan nombor tu kita lagi. Cantik lah. Ngam. So nanti dekat event kalau korang nampak, korang ambil gambar tag kita nanti kita bagi stiker lain pula. Okay, so diorang bekerja keras malam ni untuk siapkan stiker-stiker yang ada ni. Sebenarnya stiker cutting ni problem dia dekat situ. Kau kena campur satu-satu. Sampai Julai kata dia. Lagi susah stiker tu. Lagi susah lah dia nak cabut kan. Yang paling susah. So Ajim dia sekarang banyak job dia dapat. Bukan sekadar buat konten je, buat cutting stiker semua benda ada buat lah. Asalkan buat duit Ajim sekarang Okay, so Alhamdulillah dah turun dah tanda tangan. Terima kasih banyak-banyak dekat organizer Fast-Cup, dekat geng-geng Abang Ali, bagi peluang jemput kita kan untuk pergi ke sana kan. Dah berapa tahun dah event ni? Ni yang ke berapa Tak tahu aku, tapi banyak kali lah. Banyak kali lah. sekadar tengok je lah kan. So kali ni kita dapat turun sana. So dapatlah jumpa korang-korang mana geng Borneo yang selalu suruh kita turun sana kan. InsyaAllah nanti kita jumpa dekat sana. Okay, so kita pun tak nak cerita banyak. Jadi korang siapa-siapa ingat lagi sekali 7 Februari 2026 dekat Plaza Sarawak akan berlangsungnya event Fast-Cup. Bagi siapa-siapa yang belum subscribe, korang jangan lupa untuk subscribe, tekan butang loceng dulu laju. So kita nak akhiri rancangan ini dengan Assalamualaikum.